Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa binti Muhammad Hazli. Saya wartawan TVPSS. Hari ini kami mengadakan majlis simbolik pemakaian jalur gemilang pada pakaian sekolah. Jom kita saksikan. Saya bersama Ustaz yang berfikiran kreatif dan mempunyai daya cipta demi masa depan negara. Ada hidup bersatu dan maju. Akan menumbuhkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Our teacher, our parents, friends and elders, and to study hard for tanggungjawab dan ciptakan negara, kita mestilah sentiasa menghormati rencana jalur gemilang. Rencana yang kita pakai di sebelah kanan baju bukan sekadar simbol, tetapi lambang semangat patriotik, perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia. Marilah kita sama-sama memupuk semangat patriotisme dan menjadi murid yang berdisiplin serta menghargai simbol-simbol kebangsaan kita. Untuk majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis yang diadakan pada hari ini merupakan satu komitmen bersama bagi memastikan semangat patriotisme dan cinta akan negara dalam kalangan murid dan warga pendidik terus kekal dan subur. Pakaian seragam murid di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan khasnya Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Berberkah hati menjemput yang dihormati Encik Muhammad Fazrul Azri dan yang berusaha Puan Latifah naik ke pentas bagi menyempurnakan gimik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Encik Muhammad Fazrul Azri dan Latifah di atas persetujuan menyempurnakan gimik.